Selamat datang ke Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Di Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, kami berdedikasi menjalankan tanggungjawab sebagai agensi yang mentadbir, mengurus dan membangunkan sumber hutan secara lestari. Dengan visi menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika, setiap langkah yang diambil adalah untuk memastikan khazanah hutan terus terpelihara. Perlis, sebuah negeri kecil yang kaya dengan hutan simpan serta flora dan fauna yang memukau. Hutan-hutan di sini tidak hanya menyajikan keindahan alam, tetapi juga berperanan dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang dalam menyokong kehidupan masyarakat setempat. Di antara keindahan ini, Taman Negeri Perlis berdiri megah di Banjaran Nakawan, menjadi lambang kelestarian alam semula jadi negeri ini. Fungsi dan peranan utama kami adalah menjaga kawasan hutan simpan kekal melalui rondaan dan penguatkuasaan undang-undang hutan, pengurusan kawasan eko-pelancongan serta melaksanakan program pemuliharaan yang melibatkan komuniti setempat di mana terdiri daripada penduduk kampung yang tinggal berhampiran kawasan hutan simpan kekal. Selain itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) juga turut terlibat aktif membantu dalam aspek pengurusan aktiviti eko-pelancongan dan aktiviti yang melibatkan kajian serta penyelidikan dalam hutan simpanan kekal. Menyahut aspirasi kerajaan dalam memajukan eko-pelancongan, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis juga mengambil langkah proaktif dalam menjalin dan menganjurkan program bertaraf antarabangsa bersama pelbagai agensi dan NGO untuk mempromosikan Negeri Perlis. Selain daripada itu, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis terus mengorak langkah ke arah merealisasikan penubuhan Pusat Biodiversiti Negeri Perlis dengan mempergiatkan usaha pengumpulan maklumat kepelbagaian biologi melalui pelbagai program dan aktiviti seperti ekspedisi saintifik, inventory dan kajian untuk mengukuhkan pengetahuan kita tentang ekosistem hutan batu kapur yang unik ini. Salah satu pencapaian kami ialah inovasi produk virtual reality, iaitu penerokaan Gua Kelam 2 secara maya. Inovasi ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelancong untuk meneroka keindahan Gua Kelam 2 tanpa perlu menjelajah secara fizikal. Ini merupakan antara usaha kami untuk memperkenalkan keunikan Perlis kepada dunia. Setiap daripada kita mempunyai peranan dalam menjaga alam sekitar. Kami mengajak anda untuk bersama-sama dalam usaha memelihara khazanah alam di Negeri Perlis. Bersama kita mencipta masa depan yang lebih baik untuk generasi kini dan akan datang. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis mengurus hutan secara berkekalan untuk menjamin kesejahteraan semua. Terima kasih kerana terus bersama dalam usaha pemeliharaan ini.